Assalamualaikum, selamat malam. Okey, video yang kedua ni cikgu nak menerangkan atau bagi teruslah jawapan untuk bahagian yang paling penting. Okey, kertas ni soalan tambahan cikgu bagi tu. Okey, terus pergi pada bahagian yang kamu banyak buat kesilapan. Okey, yang bahagian jadual perkara semua ni kamu buat sendiri, cuba buat sendiri. Okey, kamu boleh semak kat sini bila cikgu letak kat sini. Okey. Aduh, lari habis ni. Penyerahan pendapatan berkanun perniagaan. Aduh. Tengok dekat jadual ni. Elang modal. Okey. Yang penting bahagian elang modal ni. Okey. Bahagian ini jumlah elang modal yang kegunaan peribadi ada sekatan itu 1/3. Okey, so bahagian ni jawapan dia jumlah elang modal permulaan mesti dapat 3860. Okey, untuk elang tahunan pun 3860. Okey, jumlah elang untuk tahun tersebut adalah 7720. Jumlah elang modal, sorry. Bukan 7760. Sorry, salah. Okey, jumlah elang modal 3860. Okey. Yang ini jumlah elang tahunan 7110. Jumlah elang campur je 7720. Aduh, kenapa salah ni? Bukan. Okey. Campur saja dua tu dapat 110. Okey, kamu akan dapat 10970. Okey, sekatan yang dikenakan 1/3, maka awak kira akan dapat bahagian permulaan 1287. Sama saja 1287. So total dia, sekatan dia 2573. Okey, macam mana nak kira? Hanya ambil Toyota Laiz. Ambil Toyota Laiz saja, Laiz. Okey, Laiz. Toyota ajalah. Toyota permulaan dia 3860 darab 1/3. Dapatlah sekatan dia 1287. Okey, untuk tahunan pula, untuk tahunan 3860 sama, darab 1/3 dapat juga 1287. Campur dua ni dapatlah ini. Dapatlah itu. Okey. Jangan confuse pula ya. Jangan awak ambil total jumlah elang modal darab 1/3. Bukan. Awak hanya darab untuk Toyota Laiz saja 3860 tu. So awak akan dapat 1287. Okey. Okey, so total jumlah elang untuk permulaan yang boleh dituntut adalah, aduh, kenapa lari ni? Okey, jumlah yang boleh dituntut campurlah dua ni. Okey, so dapat bukan campur, tolak 2573 tolak lepas tu 5823 and then yang ni 8387. Okey, itu bahagian penting yang perlu awak fahami.
Okey. Cara kira dia. Okey. Right, next. Bahagian ni kamu penuhkan sendirilah. Okey, perkara rawatan ibu bapa dapatkan daripada borang-borang itu. Dokumen-dokumen yang diberikan. Okey. Kamu buat semua tu. Jadi bahagian yang terpenting adalah borang cukai. Right. Borang cukai yang perlu diisi. Okey. Kenapalah kau lari semua ni? Ya Allah. Untuk bersih rugi seperti di Penyata Pendapatan 2019, rujuklah penyata pendapatan yang diberikan di. Okey. So, untuk rugi seperti di Penyata Pendapatan adalah 35342. Okey, lepas tu yang kamu kena tulislah apa tu? Derma. Okey, apa yang kamu tulis? Kamu tak nak tulis gaji kepada SP. SP PKSU kerajaan. Okey. Yang kerajaan. Okey, yang ada pembelajaran tidak dibenarkan. Tulis. Petro. Perubatan. Perubatan tak ada. Nak tulis pun tak apa. Tak nak tulis pun tak apa. Okey. Yang itu pulanglah awak nak tulis ke tak. Yang tak ada tu. Lepas tu cukai jalan ada. Okey, cukai jalan ada. Cukai jalan. Faedah. Sewa beli. Ada. Susut nilai ada. Kamu nak tulis yang lain tu macam gaji, KWSP, PKSU, perubatan di sini pun boleh. Okey, tak nak tulis pun tak apa. Okey. Okey, yang derma 600. Tak nampak. Derma 600. Kerajaan 115 50 sen. Petro 20. Ya Allah. Okey, Petro 2070. Okey, cukai jalan dan insurans 84360 sen. Kemudian faedah sewa beli 720. Dan susun nilai 17856. Okey, awak totalkan semualah. Dia dapatlah untung diselaraskan. Jumlah perbelanjaan ni totalkan berapa? Total lah semua ni. Okey, total semua ni. Okey, total tambah dapatlah jumlah perbelanjaan tidak dibenarkan. Lepas tu dah dapat ni, bolehlah cari ni berapa. Okey. Okey, baki awal adalah modal tahunan. Okey, baki awal modal tahunan tak ada. Okey, tiada. Okey, adalah permulaan ada. Okey, ni ada. Ni ada. Yang ini pun ada. Yang ni tadi awak cari tadi berapa dapat? Adalah permulaan tadi 257 358 2
3. So, elang modal yang boleh dituntut. Okey. Elang modal dia tu campur je lah. Ataupun ambil terus dalam jadual kamu tu. Campur je lah. Okey, dapat 8, 3, 9, 7. Okey, 97 ataupun 96. 7 kan? 6 lah. Sorry. 6. Okey, campur dua tu. Ni dapat berapa ni? Atas tadi ni. Okey. Okey. 8, 3, 9, 7. Okey, so tuntutan modal yang boleh tutup, tuntutan elang modal yang dah boleh dituntut adalah sama yang ini. Sama je. 8, 3, 9, 6. So, okey, pendapatan berkanun perniagaan tolak sahaja. 8, 5, sorry. Akan dapat 4, 9, 0, 4, 3, 90 sen. Okey, 4, 3, 9 kupang. 49043. Ini adalah pendapatan berkanun. Dia dah lari. Okey, pendapatan berkanun dia 49043 9 kupang. Okey, pendapatan berkanun. Okey. Bahagian yang ni, sorry lah, dah lari. Terlari habis dah. Okey, pendapatan berkanun perniagaan adalah yang kamu dah cari tadi tu. Ambil yang kamu buat tadi tu. Ya Allah Tuhanku. 49043 90 sen tadi tu. Okey, yang ni tak ada, tak payah. Yang ni tak ada. Aggregate perniagaan ni sama. Okey, tolak rugi perniagaan tak ada. Jumlah pendapatan berkanun perniagaan sama. Okey. Alright. Okey, pendapatan pengajian berkanun pengajian ambil dalam jadual kamu tadi tu. Yang kamu buat tadi tu akan dapat 43920. So, yang ni tak ada. Pendapatan berkanun faedah ini pun tak ada. Pendapatan aggregate campur saja dua ni. Okey, campur akan dapat. Okey, yang ni akan dapat 93062. Berapa? 93062 52. Ya ke? Sorry. Salah. Akan dapat apa? 43920. Okey, dapat 90 sen. 5, 3, 6. Okey. 9, 2. Okey, 92, 963, 90 sen. Okey, 92, 963, 90 sen. Okey. Yang ni tak ada, so total dia sama saja. 92, 963, 90 sen. Okey, so ini pelepasan individu tanggungan ada 9,000 ada.
Okey, pembelanjaan rawatan ibu bapa ada, iaitu 3,500. Okey, cikgu punya tu dah melarikan diri, jadi awak tengok dekat kotak lah. Yang ini tak ada, yang ni tak ada, yang ni tak ada. Yang ni perbelanjaan penyakit serius tidak ada. Pemeriksaan perbuatan penuh di suami anak ada 500. Okey, 500. Lepas tu gaya hidup. Okey, apa lagi dia lari terus. Ya Allah, Masya Allah, mana ni? Aduh, Masya Allah. Gaya hidup pembelian buku ni ada 124. Tabungan SSPN ada tahun ni ada. So SSPN 6355 20 sen. Lepas tu anak bawah 18 tahun ada. Okey, 4,000. Anak yang masih belajar 8,000. Okey, insurans nyawa, pepencet insurans nyawa ni ada 4,000. Insurans nyawa ada 2,500. Jaruman perkeso ada 147. Ya Allah. Okey, so jumlah pelepasan kamu boleh kira 3812,660 sen. Baik. Pendapatan bercukai. Okey, so awak kena tolaklah jumlah pendapatan agregat kamu tadi dengan jumlah pelepasan. Kamu kena tolak, maka kamu akan dapat dapat berapa? Dapat 38,126,60 sen. Okey. Yang ini tolak dengan tadi tu pendapatan agregat kamu tu. Okey, pendapatan agregat kamu tadi tolak 92,963,90 sen. Okey. Kamu akan dapat pendapatan bercukai kamu adalah 5, 4, 8, 3, 7, 30 sen. Okey. Oh my god. Okey, lupa cikgu. Salah. Sudah salah. Ni tak masuk derma. Sorry. Jumlah derma sini diluluskan. Derma yang diluluskan 500. Okey, 500. Okey, so pendapatan dia derma yang diluluskan jumlah pendapatan. Okey, so jumlah pendapatan disatukan adalah 92,963 10% tolak 500. Okey, 92 46 3 90 sen. 43,920.
Okey, 929390 tolak 500 924690. Okey, lepas tu yang ini okey, tolak semua akan beza lah. Okey, tolak 54, sorry, tolak 38 126 pusing 54. So yang ni 54337 30. Okey, 54337 30. Baik. Okey, so nak cari cukai pertama, tengok pada jadual yang diberikan. So untuk 50,000 yang pertama, okey, tak payah kira, dia diberi. Okey, awak rujuk pada jadual kada cukai. Kemudian 40% daripada 4 ni, okey, 4337 3 kupang. Okey, darab 4337 3 kupang darab 14 bagi. Jadi awak akan dapat 607 22. Okey, so campur dua ni 8 dapat. Okey, jumlah cukai. Okey, so awak akan dapat jumlah cukainya adalah 240,722. Okey. Kemudian dapat rebate diri tak? Okey, rebate diri tak ada. Yang ni tak ada, yang ini tak ada. Awak ada keluarkan zakat kan? Keluarkan zakat, kira-kira tadi bila awak kira zakat awak dapat 1842. Okey, bila dapat 142, okey. Yang ni tak ada. So yang ni tolak 1842. Okey, so cukai kena bayar adalah 56,522. Ini saja. Untuk dalam soalan ini tidak ada cukai PCB. Okey. Alright. Okey, semoga anda dapatlah jawapan seperti cikgu ni. Alright, mungkin ada kesilapan di mana-mana. Boleh jumpa cikgu di mana-mana saja.